andaikan dia mungkin kehilangan kerja, apa yang dia boleh buat? Kalau saya akan betulkan diri saya dululah. Faham? Okey, betulkan diri saya. Okey, saya akan muhasabah diri saya. Yang paling utama lah solat 5 waktu lah. Okey. Bila dah selesai solat 5 waktu tu, dalam pada masa sama, kita kena mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama ni maksudnya bukannya kita nak belajar macam nak dapat degree tau. Tapi kita belajar tu untuk kita. Contoh yang paling jelas adalah ilmu solat. Ilmu pasal solat ni, kita memang dah tahu solat dari kecil dah kita dah belajar. Faham? Tapi kita dah faham ke apa yang kita baca tu? Kita dah faham ke makna dia? Kita dah tahu ke, dah sempurna ke rukun-rukun dia? Kalau dah sempurna rukun-rukun dia pula, kita kena dari segi hati pula, kita kena faham. Kita kena hayati solat tu. Faham. Supaya solat tu dapat menenangkan hati kita. Faham? Okey, jadi bila dia nak kerja tadi tu, pertama dia kena betulkan solat dia lah. Faham? Sebab dia nak bergantung kepada Allah ni. Faham? So dia nak bergantung kepada Allah, dia kena faham, dia kena kenal Allah tu. Faham? Kan, macam kita nak pergi syarikat tu kan. Kita nak interview, you tak tahu pun cerita pasal syarikat ni. Faham? So you tak minat nak kerja kat sini. Faham? Sebab Faham. apa? So you kena kenal Allah SWT. Jadi betulkan solat. Jadi maksudnya kalau jawapan saya adalah dia kena dua aspek lah tuan. Okey. Okay, dari segi rohani dan juga jasmani lah. Faham? So kalau rohani tadi solat, kemudian pada masa sama kita memang belajar agama ni dia kena berkala. So Maknanya? maksudnya kita dah tetapkan dah kelas seminggu sekali memang kita sediakan masa untuk belajar agama. Maknanya kena ada disiplin lah. Ya betul. You jangan Action plan lah. datang kelas sebab nak isi masa lapang. Ni masalah kita. Faham? Kalau Faham. kita datang belajar agama, Dia punya niat lah maknanya. ya, kalau kita belajar agama untuk masa lapang bila pencen lah. Itu yang ramai orang belajar pencen, nanti orang pencen marah pula. Itu yang dia belajar agama masa pencen saja. Faham? Sedangkan bila kita belajar masa pencen, masa tu dah tua, tak larat, nak jaga cucu dan sebagainya. So dia tak sesuai. Jadi daripada muda, kita kena susun hidup kita kena belajar agama daripada sekarang. So kita belajar pasal solat tadi, betulkan solat kita. Kemudian kita belajar agama tadi untuk menampak agama. Kemudian kita usahalah dari segi teknikal tadi tu. Maksudnya dari segi fizikal tadi, dari segi keperluan pekerjaan tadi. Faham. Kalau kita nak kerja dalam bidang guru, so kita kena asas skill jadi guru. Faham? Kena belajar psikologi, ilmu psikologi. Dan kita kena belajar macam-macam ilmu lah pula. Dan kita kena belajar apa dia keperluan yang pekerjaan itu perlukan lah. Macam tu. So maknanya kita